رب العزة عما يصفون وزين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا الله، آمين يا رحمن، آمين يا رحيم، آمين يا مجيب السائلين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آل سيدنا محمد وعلى الأصحاب الكرام. صلى الله على سيدنا محمد يا ربي عليه صل Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dekat hati dengan bersama, insyaallah yang akan disampaikan oleh alumni-alumni Nyo akan menjadi pelajaran bagi adik-adik santri dan bagi kamu-kamu pemandu. Cuma Nyo baca tentang Abu kepada seluruh alumni dan pemandu, semoga adik alumni Nyo jangan terputus sampai bahkan Nyo. Nyo tanya wajib ke alumni. Bagi tengku-tengku yang anak intro dua yang dalam kira-kira di lupa uluan minta nongol pada supaya alumni akan ahli tanya anak tanya yang di alumni ni harapan tuan betul betul lebih dan kurang tuan lagi dan nona tabloid atau kuno kepada tengku-tengku yang punya sangat capai di jauhnya yang toto katanya ya hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Untuk malam sama-sama kita tak khatam Al-Quran, tak khatam sama dia kepada Abu. Mari sama-sama kita dari Nohat tu malam itu dan pada terakhir itu acara kemukaman para santri dan alumni. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan Inosa ya tentang pendapat kursus Dusna buka Dusna jurus 7 Anda 7 buka 7 buka 4 buka 9 buka 10 buka 11 12 19 20 Bismillah Julai itu Boleh
Ayo dulu. Oh, no, itu. Kenapa yang kakuan dia? Video ile. Kau nya video ile apa kan? Alright lu. Bagaimana Asia? Asia? Sudah. Dah, selamat. Alhamdulillah. Sore-sore Ban Bandung, Tugu-Tugu hadir di aula utama. Mari Jino sama-sama ditanya almarhumah Umi, almarhum Abu Tuha, Icot, untuk almarhumahnya kita kirimkan doa melalui buat bacaan Al-Quran lagi yang akan disampaikan Tabosah 1 juz. Kemudian dalam pembacaan kita baca dengan murattab. Al-Fatihah. Al-Fatihah. تقبل